kita mulakan. A'udzubillahi alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okay, sekali lagi lah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran. Jazakallah khairan untuk Ustaz Hakim mungkin yang berada di sana sebagai pembantu pada hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan teruskan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari-hari ketibaan hari yang mulia itu Aidul Adha, yang lebih utama lagi adalah saudara mara kita yang berada di Makkah Al-Mukarramah tengah bersiap sedia untuk bergerak, nanti mereka berkumpul. Okay. Seperti mana kita tahu bahawa Al-Hajj Arafah, okay, pada hari Arafah sehari sebelum kita berhari raya, insya-Allah esok lusa mereka akan berkumpul di sana. Jadi ini adalah satu manasik al-hajj kita kata, okay? Iaitu satu keperluan ataupun syarat rukun untuk mengerjakan haji. Dan alhamdulillah apa yang kita boleh belajar adalah tentang fardu ain yang difardhukan oleh Allah SWT ini adalah untuk kita ini sentiasa dalam keadaan bersatu padu. Jadi untuk itu pelajaran kita hari ini juga adalah untuk mencari suatu kedamaian di antara perhubungan di antara suami dan isteri. Ayat yang kita akan bacakan insya-Allah, yang kita akan huraikan dalam tafsir ayat hukum pada hari ini adalah berkaitan dengan perhubungan suami isteri. InsyaAllah antara hasil yang kita ingin fahami dalam pelajaran pada pagi ini adalah memahami tafsiran ayat yang berkaitan dengan menerangkan hukum dan makna dan hukumnya. Jadi kita akan menerapkan hukum yang diperolehi daripada ayat. Dan orang Arab kata istinbat hukum, mengeluarkan hukum. Kita tak perlu pun bersusah payah kerana ulama telah mentafsirkannya. Jadi kita buat perbincangan untuk memahaminya dengan lebih baik lagi. Apalagi untuk kita refleksi kepada kehidupan seharian kita. Mungkin kita rasa pada asasnya kehidupan kita ini telah nampak macam dah lengkap kan, macam dah sempurna, baik-baik sahaja. Tapi mungkin dengan memahami ayat-ayat yang akan kita bacakan dan teliti nanti, ada di sana perkara-perkara yang boleh kita tambah baik lagi, insya-Allah ta'ala. Jadi ia berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Yang ketiga, hasil yang kita ingin capai adalah untuk melihat kesepaduan antara ilmu akli dan nakli. Ini merupakan suatu tugasan kami lah di Universiti Sains Islam Malaysia ini, membawa wadah kaitkan ilmu akli dan nakli ini. Jadi kehidupan kita ini tidak sempurna tanpa panduan. Okay? Kalau manusia merasakan bahawa akal fikiran dia, kekuatan material yang ada padanya boleh menjamin kehidupan yang sempurna, maka ianya adalah salah. Tetapi dengan kita memahami akli dan nakli, insya-Allah ia akan memberikan kebaikan yang lebih. Dan ianya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang terakhir adalah untuk kita menyadari bersama-sama bahawa hukum-hukum syarak adalah berbentuk realistik, benda yang berbentuk praktikal, okay? Dan ianya datang, Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk memelihara maqasid ataupun objektif syariah kita. Syariah ini adalah hukum. Syariah tu maksudnya hukum hakam, peraturan-peraturan, disiplin-disiplin.
iaitu menjaga agama, nyawa, harta, keturunan dan akal fikiran dengan menjaga keseluruhan lima asas perkara asas ini, insya-Allah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang Allah Taala redai. InsyaAllah pada pendahuluannya, kita nak berikan secara umum walaupun benda ini akan akan dihuraikan, tetapi insyaAllah Ustaz hanya akan sebutkan secara umum saja. Kemudian kita masuk kepada ayat, melihat perkara yang berkaitan dengan ayat tersebut. Jadi surah An-Nisa ayat yang ke-34 adalah menetapkan bahawa lelaki diberikan tanggungjawab sebagai pemimpin dalam institusi keluarga, rumah tangga. Satu rumah tangga yang dibina terdiri daripada lelaki perempuan. Bermula daripada Adam AS dan Hawa. Maka setelah ijab kabul yang dilakukan itu, lelaki peranannya adalah memimpin keluarga. Jadi kelebihan yang berbentuk tertentu ini dikurniakan oleh Allah SWT serta kepada golongan lelaki dan kewajipan mereka dalam memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga. Itulah ayat 34 yang kita akan bincangkan. Juga ayat ini membincangkan tentang macam mana sekiranya ada isu nusyuz, iaitu ketidaktaatan atau keenggangan isteri. Isteri ni enggang, tak nak ikut perkara yang sepatutnya syariah kata ikut, kena ikut, iaitu dalam melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga. Macam mana kita ingin hadapi masalah ketidaktaatan ini. Ini akan dibicarakan nanti. Jadi di sini dalam ayat ini Islam menggariskan penyelesaian, memberikan kaedah penyelesaian secara berperingkat. Bermula dengan nasihat, kemudian pemisahan tempat tidur. Sekiranya tidak ada perubahan, dibenarkan mengambil tindakan disiplin secara lembut, tidak mencederakan. Jadi ini adalah tiga langkah yang akan kita sebutkan nanti. Jadi insya-Allah semoga ia akan memberikan faedah bersamalah untuk saya dan untuk tuan-tuan dan puan-puan dan untuk mereka yang bakal akan menghadapi orang panggil tanggungjawab ini. Jadi di sini perkara yang jelas nanti yang kita akan huraikan adalah di mana kaedah penyelesaian yang dibicarakan dalam ayat ini apa? Ada 3. Secara nasihat, secara hikmah. Dan nasihat ini adalah perkara sebenarnya yang perlu sentiasa dilakukan. Nasihat pada agama kan, itu ad-dinu an-nasihat. Kita baca agama kita ni asasnya adalah dengan nasihat. Yang kedua diikuti dengan pemisahan tempat tidur. Yang ketiga ialah ada dibenarkan membuat tindakan disiplin. Jadi kita nak uraikanlah, kita tak nak uraikan di sini. Itu ayat yang ke-34. Ayat 35, 2 ayat yang kita bicarakan adalah ayat tentang penyelesaian konflik tersebut. Ada kaedah yang kita namakan dengan perundingan yang adil. Ada perundingan. Dalam kaedah mahkamah syariah pada hari ini kita panggil suluh kan, suluh itu perdamaian, cari titik persamaan untuk dicantum semula sekiranya berlaku langkah-langkah yang telah membawa kepada perpisahan ataupun perbezaan yang besar di antara suami isteri yang hingga boleh menyebabkan perceraian, ataupun hampir nak berlaku perceraian, antaranya adalah kita panggil perundingan yang mestilah bersifatnya adalah sifat adil sekiranya berlaku perselisihan yang agak kritikal. Justru ayat ini menunjukkan bahawa Islam sangat menitik beratkan keharmonian ataupun kedamaian dalam perkahwinan. InsyaAllah kita akan lihat bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, sama-sama kita renungi baik-baik. Kalamullah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa yang kita bolehlah sama-sama bacakan dan kita tengok cara bacaan dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. بما فضل الله
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. Ayat ini ayat yang sangat-sangat penting di dalam kita nak memahami fungsi sebuah keluarga. Jadi insya-Allah kita sama-sama melihat kepada maksudnya. Okey, minta maaflah penuh satu muka surat ni. Kerana ayatnya panjang. Jadi terpaksa kita pun datang dengan maknanya. Maksudnya ialah kaum lelaki, ar-rijal. Ar-rijal ni kalau dalam bahasa Arab ar-rijal lelaki lah, an-nisa perempuan. Dari dua-dua kalimah tu ada kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kita ada rijal itu lelaki dan nisa itu perempuan. Jadi ar-rijal ini adalah kaum lelaki. Ustaz kecilkan supaya kita boleh tengok mungkin kedua-duanya sekali dengan ayat. Jadi kaum lelaki itu adalah pemimpin. Qawwamuna. Qawwamuna ni dia terjemahkan terus sebagai maksudkan pemimpin dan pengawal. Dalam kalimah yang sebiji kita panggil al-qiwamah. Qawwamuna 'alan nisa, al-qiwamah. Ar-rijal, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal, qawwamuna 'alan nisa, terhadap kaum perempuan. Okay. Jadi pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab, yang menjalankan tugasan dia sebagai pemimpin dan pengawal. Itulah ar-rijal yang sebenar. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki. Faddala Allahu ba'dahum, hum di sini dhamir hum, mereka itu adalah rujuk kepada lelaki tadilah, kaum lelaki. Okey. Dengan beberapa keistimewaan, faddala, Allah Ta'ala kata aku berikan kelebihan, iaitu beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan. An-nisa ala, ke atas an-nisa. Ala nisa tadi ni kat sini baru ni. Okey. Tetapi terjemahan tu dia dah pergi sampai ba'dahum ala ba'din tadilah. Dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan, memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Okey. Kenapa? Beri tadi kerana jadi pemimpin dan pengawal. Tugasan pemimpin dan pengawal itu rupa-rupanya termasuklah bima anfaqu min amwalihim. Kerana dia, kaum lelaki, membelanjakan itu, memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Biasanya memang kena guna sebahagian yang besar juga lah kan dalam memberikan nafkah. Kita panggil makan minum, pakaian, tempat tinggal dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian. Maka perempuan-perempuan yang salih, fas-salihat, qanitat, hafizat, ni dia bagi takrifan yang sebenar. Bila menjadi pasangan kepada lelaki. Lelaki tadi perlu pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab. Jadi perempuan ni pula yang disifatkan sebagai apa? Maka perempuan-perempuan yang salihah itu ialah
Dia bagikan ta'rif yang soleh. Masa kata Allah SWT nak daripada kita kesempurnaan bagi lelaki tadi menjadi pengawal dan pemimpin, bertanggungjawab. Jadi ia akan memberikan kesan di mana boleh melahirkan apa? Perempuan-perempuan juga mestilah soleh, taat kepada Allah dan suaminya. As-salihat tadi qanitat. Okey? Qanitat dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara. Hafizat. Ni qanitat tadi taat. Salih, salihat. Qanitat taat. Hafizat. Menjaga, memelihara kehormatan dirinya dalam apa jua ketaatan ni. Yang Allah Ta'ala suruh jaga dan yang suami dia juga suruh jaga. Kena taat. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Iaitu ketika suami tidak hadir bersama, maksudnya suami dia dalam keadaan orang Arab zaman dulu biasa suami ini dia pergi keluar mencari rezeki. Ada rihlat asyita'i was-saif tu sebagai contoh. Jadi itu menunjukkan bahawa antara kaedah orang Arab dia cari rezeki dia lah berniaga. Berniaga dia bepergian. Maksudnya dia keluar daripada rumah dia dalam masa-masa tertentu kemudian balik. Begitu juga sewaktu zaman Madinah yang awal kita tahu bahawa banyak saraya ataupun peperangan dan juga Muslim ini, sahabat-sahabat ini pergi berjihad. Keluar beberapa hari, beberapa lama, kemudian balik. Jadi mereka tidak ada bersama. Sewaktu itulah hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ini perlu dijaga. Maksudnya mereka perlu menjaga perkara-perkara yang Allah SWT suruh dan juga suami mereka suruh ketika suami mereka tidak ada. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka. Okey. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Jadi di sini diberikan kaedah yang kita akan huraikan nanti. Okey. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka iaitu nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka pertama. Dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur yang kedua. Dan kalau juga mereka masih berdegil, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan yang bertujuan mengajarnya. Pukulan yang bertujuan mengajar dan bukan kuat. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, ini maksudnya bila diberikan, dilakukan step yang 3 itu, ketaatan diteruskan. Okay? Jadi fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Jadi kalaulah seseorang pasangan, itu di sini perempuan, dinasihatkan supaya mentaati suaminya, setelah berlaku 3 step tersebut dilakukan oleh suaminya, maka dia kembali kepada suaminya, kembali taat kepada Allah SWT. Maka tak bolehlah orang lelaki ni buat apa-apa kepada perempuan tersebut. Jadi memaafkanlah. Maksudnya sesungguhnya Allah lagi maha tinggi, lagi maha besar. Allah maha tinggi. Innallaha kana aliyan kabira. Itu ayat 34. Ayat 35 pula. Dan jika kamu bimbang perpecahan di antara mereka berdua suami isteri, maka lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas, perlu ada ikhlas lah, bertujuan hendak mendamaikan antara suami isteri tadi, nescaya Allah akan menjadikan kedua-dua itu suami isteri itu berpakat balik, berbaik-baik. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Surah An-Nisa 35. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu, okey, kalau ayat-ayat yang happening macam ni kan, mesti ada sebab nuzul dia. Tidak semestinya semua ayat ada sebab nuzul. Tetapi alhamdulillah disebutkan oleh para mufassir bahawa ayat ini ada sebab nuzul dia. Sebab nuzul maksudnya sebab penurunan ayat. Ini package yang dah advance ni. Ustaz sebut istilah-istilah, insya-Allah dah faham insya-Allah. Okay. Jadi ayat ini diturunkan berkenaan dengan satu peristiwa yang berlaku antara Sa'ad bin Rabi'.
dan isterinya Habibah binti Zaid. Sebenarnya ada lagi satu dua sebab nuzul, tapi kita pilih yang ini. Antaranya kita pilih yang ini. Dalam tafsir-tafsir lain ada disebutkan, Ustaz rujuk tafsir Tabari pun ada juga. Jadi Sa'ad bin Rabi' dan isterinya itu nama dia Habibah binti Zaid. Okey. Apabila berlaku ketidaksefahaman antara mereka, Sa'ad ini dikatakan latama wajha zaujatah. Dia menampak, Sa'ad menampak isterinya. Jadi ada satu tindak balas daripada Sa'ad, seorang sahabat Sa'ad bin Rabi' ini terhadap Habibah isterinya. Yang mana dia telah menampak isterinya, ada rasa tak puas hati. Ada satu kes lah maksudnya antara mereka ni. Lalu bapanya Zaid ni, bapanya ni bapa kepada isteri dia, masuk campur. Bapanya membawa kes ini kepada Rasulullah SAW pada zaman dahulu kan. Alhamdulillah. Rasulullah SAW berada bersama orang Islam. Kalau kita sekarang ni kita mungkin rujuk ke apa syariah lah kan. Ke mahkamah syariah. Itu pun mungkin nak sampai ke mahkamah syariah itu mengambil masa juga. Jadi sahabat ini bapa si Habibah itu Zaid membawa kes ini kepada Rasulullah SAW. Okay. Dalam hadis tak bacakan bahawa dia kata aku berikan pemuliaanku iaitu anak perempuanku ini kepada dia iaitu Sa'ad bin Rabi', tetapi dia telah mengasari anak perempuan. Itu perasaan seorang ayah bila datang di hadapan Nabi SAW. Itu nas yang Ustaz terjemah daripada buku tafsir. Okay. Pada mulanya baginda membenarkan kisah. Jadi Rasulullah bila dengar daripada bapa Habibah ini, Rasulullah kata kisahkan dia. Kisah bermaksud balasannya setimpal. Maksud kata di sini dibenarkan saat ini untuk ditampar. Tampar balik. Okay. Kalaulah penampar yang diberikan, maka penampar jugalah balasan balik kepada si Sa'ad ni. Tetapi kemudian Jibril alaihissalam turun membawa wahyu. Jadi Nabi stop dulu. Nabi kata kamu balik dulu. Okay, Jibril datang kepadaku. Jadi ini antara kehebatan lah. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Okay, ada banyak cases di mana Rasulullah SAW ini menunggu wahyu. Okay, yang lebih besar lagi. Tapi kini walaupun kita anggap biasa saja, tapi Allah SWT nak memberikan pedoman kepada Nabi apakah yang terbaik. Solusi yang terbaik ini datang daripada Allah SWT. Jadi solusi itu jugalah yang kita guna sehingga hari ini. Dalam syariat Islam, solusi yang turun kepada sahabat, kelakuan yang berlaku di antara sahabat dengan isterinya, itulah juga yang ingin disampaikan. Okay? Yang ingin kita ambil pada pagi ini. Jadi baginda membenarkan kisah pada mulanya. Melainkan ada isyarat bahawa Jibril ingin mendatangkan wahyu, maka Rasulullah SAW pun membaca ataupun melaksanakan wahyu yang diturunkan, iaitu ayat yang disebutkan tadi. Okay? Jadi wahyu itu adalah ayat tadi lah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah tadi. Okay? Jadi bahawa ayat yang wahyu yang kita faham itu bahawa lelaki mempunyai keutamaan sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan hukuman kisah tersebut tidak dijalankan. Adakah ini bermaksud kalau seorang perempuan itu kena tampar, maka lelaki lah yang betul? Bukan macam tu. Kita kena lihat kepada case by case. Jadi mesti ada apa yang berlaku di antara Sa'ad bin Rabi' dan Habibah binti Zaid yang menyebabkan Sa'ad ini bertindak menampak isterinya. Walaupun mungkin kita akan pertikaikan adakah tampar itu dibenarkan. Jadi ada seakan Rasulullah itu orang panggil ikrar, tak menangguhkan ataupun akhir sekali kata hukuman kisah tak boleh dijalankan. Kerana orang lelaki ada keutamaan. Jadi keutamaan itu kita nak tafsirkan nanti. Apakah yang dimaksudkan dengan keutamaan. Itulah kisah ataupun latar sejarah diturunkan ayat yang ingin kita bahaskan atau kita telah bacakan tadi.
Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, pelajar, pencinta ilmu, yang baik hati semua. Ayat 34 surah ini menegaskan bahawa lelaki bertanggungjawab. Sekali lagi kita nak bagi makna sekali lagi. Tadi Ustaz dah sebut dah. Tapi nak bagi lagi maknanya. Kemudian kita akan tengok tunjuk hukumnya. Menegaskan bahawa lelaki bertanggungjawab memimpin dan menjaga wanita kerana kelebihan fizikal dan mental yang Allah kurniakan kepada mereka serta tanggungjawab nafkah yang mereka pikul. Itu kita kena setujulah. Itu yang maksud al-qiwamah tadi. Qawwamuna 'alan nisa. Maksudnya tanggungjawab memimpin. Okay, dan menjaga wanita adalah tanggungjawab lelaki, kerana lelaki ni ialah secara fizikal kan. Kalau kita bandingkan lelaki perempuan, kita nampak lelaki ni mestilah ada kuat, ada kekuatan dia, sepatutnya dia lah ada boleh menahan kalau ada masalah. Secara umum memang macam tu. Walaupun kita tak nafikan ada kadang orang perempuan tu macam lebih bijak dan sebagainya kan. Kita tak menafikan benda itu boleh berlaku. Ada lelaki yang mungkin naif dan sebagainya. Tetapi secara fitrahnya lelaki itu perlu ada kelebihan dari segi fizikal dan mental. Okey. Wanita solehah pula ialah mereka yang taat kepada suami serta menjaga maruah diri dan amanah rumah tangga. Jadi itu adalah kesempurnaannya. Lelaki yang ada tanggungjawab, fully bertanggungjawab menjaga perempuan. Perempuan pula taat dengan kewajipan tersebut sebagai seorang suami, isteri, taat kepada suaminya, taat kepada Allah, taat kepada suami, maka dia akan menjaga amanah rumah tangga, maka itulah yang sempurna. Ayat ini ayat yang nak menunjukkan kita kesempurnaan itu begitu. Ayat 35 pula membincangkan langkah-langkah apabila berlaku perselisihan rumah tangga yang serius. Okey. Ini apa? Kalau lidah dengan gigi itu kan dia akan tergigit juga akhirnya kan. Tak akan ada rumah tangga yang tidak ditimpa dengan cubaan daripada Allah SWT, kecil maupun besar. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala lindungilah rumah tangga masing-masing dalam keadaan terbaik selalu. Okay? Kalau ada isu-isu boleh diselesaikan. Okay. Jadi kalaulah berlaku perselisihan, caranya adalah mencadangkan pelantikan seorang hakim dari pihak suami dan seorang lagi daripada pihak isteri untuk mencari jalan damai. Jadi macam mana kita nak lihat hukum-hukum syariah yang terkandung dalam dua ayat itu, ayat 34 dan 35. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, hikmah keutamaan lelaki dalam kepimpinan rumah tangga. Okay, mungkin adalah orang yang kehidupan moden sekarang ni kan, dia fikir kalaulah perempuan itu lebih bijaksana, lebih nampak fizikalnya fit dan sebagainya, dialah yang jadi leader. Tak. Okay, jadi kita ayat tadi dah menegaskan bahawa pemimpin dan yang bertanggungjawab adalah seorang lelaki dalam rumah tangga. Ijab kabul tu berlaku di antara orang yang akan jadi suami dan orang akan jadi isteri. Si suami ni mesti jadi leader. Islam menetapkan bahawa lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangga berdasarkan dua sebab. Kenapa dia kena jadi pemimpin keluarga? Dua sebab. Tadi kelebihan semula jadi dari segi fizikal, mental dan emosi yang lebih stabil. Yang kedua ialah tanggungjawab dari segi nafkah, itu keuangan. Lelaki wajib, di sini wajib. Itu satu kewajipan. Jadi kita tengoklah suasana. Kalau even lelaki itu gajinya lebih kecil berbanding isteri sekalipun, tanggungjawab dia itu adalah kepada keluarga. Yang pertama. Jadi lelaki wajib memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga, termasuk mahar sebelum nak kahwin tu, perbelanjaan harian dan keperluan asas. Jadi itu perkara yang asas yang mana lelaki perlu mengambil cakna dan itu adalah tanggungjawabnya wajib. Okay? Tak ada exceptional, tak ada pengecualian. Yang kedua, ayat ini ialah tentang langkah mengatasi na'udzubillah sekiranya berlaku nusyuz ataupun kedegilan isteri. Jadi Islam menggariskan 3 peringkat tindakan. Tindakan tu maksudnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Secara orang panggil sedikit-sedikit lah. Okay.
iaitu menegur dengan nasihat yang baik. Yang kedua, menjauhkan diri daripada isteri dari tempat tidur. Memukul dengan cara yang tidak menyakitkan, dan akhir sekali mencari penyelesaian jika berlaku perselisihan ini melalui pihak yang ketiga. Okey, maksudnya ada dua-dua belah pihak mewakili lelaki dan perempuan, cari perdamaian. Itu asasnya. Hukum yang pertama. Hukum yang kedua kita akan huraikan juga. Hukum yang kedua adalah langkah-langkah yang digariskan untuk menangani nusyuz itu akan digariskan secara terperinci lah. Nanti ayat Al-Quran menggariskan kaedah yang bijaksana. Jadi adakah kita kata kaedah yang lebih baik daripada kaedah Al-Quran ini? Okay? Kalau kita tengok kaedah modernnya, sebenarnya dia menerapkan kaedah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Sebab itulah apa yang dijalankan oleh Mahkamah Syariah itu, okay? Walaupun adalah orang komen kan, Mahkamah Syariah ni slow lah, macam-macam lah isu-isunya. Okay? Tetapi kalau kita tengok segi prosedur, itulah prosedurnya. Jadi kalaulah keupayaan mereka itu terhad oleh kerana jumlah pegawai dan sebagainya, hakim dan sebagainya, dan jumlah manusia yang ramai, itu adalah perkara yang secara teknikal lah, tetapi secara falsafahnya dan juga praktikal yang ialah berbentuk terhad itu, itulah yang dijalankan oleh Mahkamah Syariah yang ada kaitan dengan nikah cerai dan sebagainya. Yang kedua, jadi kita kata kaedah ini adalah kaedah yang bijak, kaedah yang terbaik. Nasihat dan bimbingan dengan hikmah dan peringatan yang baik berdasarkan Allah Ta'ala kata fa'izuhunna al-mau'izah ataupun al-izah dalam bahasa Arabnya. Okay? Menasihati. Yang kedua, pengasingan tempat tidur. Wahjuruhunna fil madaji'. Yang keempat, pukulan yang tidak menyakitkan dibenarkan. Wadribunna. Pukulan ini masih pukulan yang manja lagi lah, tetapi dalam keadaan maksudnya adalah sifat marah tu kan, sifat tidak, orang panggil tidak puas hati. Yang terakhir adalah tahkim, pengadilan. Jadi kita akan tengok ini adalah seperti mana disebutkan oleh As-Sabuni dalam Rawai' Al-Bayan, tafsir ayat Al-Ahkam ini adalah, jika langkah sebelumnya tidak berhasil berdasarkan firman Allah, lantiklah seorang hakim dari keluarganya dan seorang hakim dari keluarga lelaki dan perempuan lah. Keluarganya dua-dua itu, keluarga lelaki satu, keluarga perempuan satu. Itu yang disebutkan dalam tafsir ayat Al-Ahkam oleh As-Sabuni. Penjelasan terperinci. Jadi ni biasanya orang tunggu pula masalah nusyuz. Okay? Nusyuz ini begitulah. Nusyuz ada juga dibicarakan. Suami nusyuz macam mana pula Ustaz? Suami tidak menjalankan tanggungjawab, itulah. Jadi nusyuz ini perkataan yang diberikan kepada tindak balas yang berlaku oleh seorang isteri. Okay? Itu tak bermakna lelaki tidak bersalah. Ada dalam hal-hal tertentu dibenarkan untuk perceraian itu berlaku sekiranya. Okay? Jadi hakim boleh juga bertindak melalui tindak balas ataupun permintaan daripada pihak perempuan. Jangan kita salah faham. Seakan bila kita bicarakan tentang nusyuz ni isteri, tumpuan terhadap masalah itu seakan isteri aja yang sahibul muskilah. Tuan punya masalah ni macam seorang wanita saja. Bukan begitu. Okay? Walaupun mungkin di segi statistiknya mungkin banyaklah, wallahu a'lam. Okay? Kena ada kajian lah, barulah kita boleh tentukan lah. Jadi orang panggil tidaklah, ini bukan tujuan untuk menuduh, tetapi begitulah mungkin hikmahnya bila Allah Ta'ala kata nusyuz perempuan itu ianya datang daripada pihak perempuan. Yang pertama, perincian tentang 3 tahapan yang kita nak sebutkan nak menangani nusyuz ini. Yang pertama adalah peringatan. Jadi inilah yang kita nak katakan bahawa hukum Islam ini bijaksana. Sebab bermula dengan al-wa'zu. Macam kita baca tadi, saya bacakan yang pertama tadi adalah berkenaan dengan hadis, kita panggil ad-dinu an-nasihah. Ini termasuk kan? Ad-dinu an-nasihah. Nasihat dan peringatan. Dalam bahasa Arabnya al-wa'zu. Okay?
Jadi peringatan adalah merujuk kepada mengingatkan isteri dengan kata-kata yang melembutkan hati. Maksud kata kita nak mengajar dalam keadaan mestilah disampaikan dengan bahasa-bahasa yang jelas tetapi lembut. Termasuklah peringatan tentang pahala dan dosa. Dalam peringatan tu antara perkara yang dianjurkan ialah mengingatkan tentang pahala dan dosa. Pahala adalah taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada suami. Dosa adalah melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang, termasuklah juga tidak taat kepada seorang suami. Jadi dalam surah An-Nisa itu, dan perempuan yang kita berikan maksudnya, dan perempuan-perempuan yang kamu khawatiri nusyusnya, maka nasihatilah mereka, itulah kalimahnya. Maka nasihatilah mereka. Okay? Fa'izuhunna. Kalimah izuhunna. Dia tak sebut fanasihah. Tak. Fa'izuhunna. Jadi itu yang kita ingin bincangkan. Kalimah ini disebut oleh Imam Ar-Razi. Dalam tafsirnya, Imam Ar-Razi membawa pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam mazhab kita, Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahawa suami harus, jadi harus ni dalam perkataan ulama ni, dia suruh kita lakukanlah. Harus ada atas kamu. Maksudnya perlu sepatutnya kamu lakukan perkara yang sedemikian. Harus berkata kepada isterinya. Dalam perkataan yang nak disampaikan kepada isteri ini, harus berkata, bertakwalah kepada Allah. Jadi kita kadang-kadang tak marah ni. Orang perempuan yang tengah marah ni macam mana tak? Kita tiba-tiba sebut yang bertakwalah kepada Allah. Mungkin kita nak sebut dengan gaya macam mana, wallahu alam, gunalah psikologi tertentu, tapi nak menyampaikan adalah kalimah bahawa bertakwalah kepada Allah. Jadi si suami itu sendiri kenalah jadi orang yang bertakwa juga kepada Allah Ta'ala kan. Apapun ini yang seharusnya dikatakan, iaitu bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya aku mempunyai hak ke atasmu. Penegasan lah, perlu ada penegasan. Sesungguhnya aku mempunyai hak ke atasmu, kembalilah dari perbuatanmu. Jadi nusyus tadi adalah mestinya ia adalah perbuatan-perbuatan yang bermaksud derhaka kepada suami, bermaksud derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah bahawa ketaatan kepadaku adalah wajib bagimu. Jadi itulah peringatannya. Jadi kalimah fa'izuhunna pada pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i perlulah ada ajakan kepada takwa kepada Allah dan penegasan si suami bahawa aku ada hak ke atasmu, kembalilah daripada perbuatan burukmu itu. Dan ketahuilah bahawa taat kepadaku adalah suatu kewajipan. Kadang-kadang kan balik sangat isteri ni dengan hal ke dunia dia, okay? Mungkin kan kerana itulah dia ada nusyus terhadap suaminya, wal-iyazubillah. Maka inilah di antara show yang telah difahamkan kepada kita oleh para ulama. Jadi Imam Syafi'i menyatakan sedemikian. Okay? Ar-Razi menyebut dalam Mafatih Al-Ghaib. Ini kita tafsir Ar-Razi. Jika isteri menerima nasihat itu, suami tidak boleh melangkah ke tahap berikutnya. Maka suami kena redha lah. Jadi si isteri pula kena kembali daripada perbuatan awal yang berbentuk nusyus terhadap suaminya itu. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, jika mereka telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Hujung ayat tadilah. Namun jika peringatan tidak berkesan, suami boleh beralih ke tahap yang kedua. Itu tahap yang pertama. Apa dia tahap kedua? Ini lebih serius lah. Tahap pertama tadi nasihat, kata-kata, tak, wujudkan yang baik supaya kembali kepada Allah Ta'ala dan taat kepada suami. Jangan melakukan benda yang tidak sepatutnya dilakukan. Yang kedua adalah pengasingan tempat tidur. Al-hajru fi al-madaji'. Okay? Pada kalimah wahjuruhunna fil madaji'. Madaji' ini adalah tempat tidur.
Tempat tidur tu tak semestinya katil kan, tempat tidur lah. Tempat yang mereka jadikan mereka ni tidur bersama, itulah yang dimaksudkan pengasingan. Para mufassir berbeza pendapat tentang maksud pengasingan ini. Perbezaannya adalah seperti berikut. Wahjuruhunna itu apa maksudnya? Kalimah wahjuruhunna. Kita faham tak? Hijrah lah ni, kalimah hijrah. Hajara ni. Okey? Hijrah. Wahjuruhunna. Bukan hijrah jauh. Kalau hijrah tu jauh kan, daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tapi ini dekat. Jadi ulama kata wahjuruhunna, antara suami isteri ni macam mana? Yang pertama kata tidak tidur bersama di bawah selimut yang sama. Maksudnya kena ada selimut pula. Selimut yang sama. Tidak tidur dekat-dekat lah. Tidak tidur bersama di bawah selimut yang sama. Yang kedua, ada yang menyatakan bermaksud tidak berhubungan intim atau tidur di tempat tidak berhubungan intim atau tidur di tempat yang berasingan. Yalah, sama lah tu tak? Tidak berhubungan intim. Kalaulah tidur di bawah selimut yang sama, kemungkinan lah maksudnya kan, ada hubungan suami isteri. Yang kedua kata tidak berhubungan intim atau tidur di tempat yang berasingan. Yang ketiga, meninggalkan hubungan suami isteri sebagai tanda ketidaksenangan. Maksudnya kalau pun tidur di tempat yang sama tapi tidak ada hubungan suami isteri, ini pun boleh jadi juga. Kerana sifat tadilah sifat tidak ingin antara satu sama lain. Yang keempat kata hanya dengan memalingkan tubuh dari isteri di tempat tidur. Maksudnya tempat tidur tu sama tapi dipalingkan tubuh. Itu pun dah berbentuk wahjur. Jadi wahjuruhunna ini seakan ianya memberikan erti yang dekat-dekat. Asalkan tidak ada kesefahaman walaupun tidur sekali. Apalagi kalau tidur di tempat yang berasingan. Bermaksud wahjuruhunna. Okey. Jadi ini adalah condition, keadaan-keadaan yang boleh membawa maksud pengasingan tempat tidur. Tak semestinya tidur jauh-jauh lah maksudnya. Okay. Jadi kena alert lah kita kan. Okay. Tapi kalau kena letih, suami kata dia memang nak kena tidur berpaling sebelah sana, isteri pun peletih nak kata kena berpaling sebelah sini, itu tak bermaksud wahjuruhunna lah. Okay. Jadi syarat tadi kita tengok kan ada 3-4 kondisi tadi. Syarat pengasingan tempat tidur ini dijelaskan lagi. Tidak mengeluarkan isteri dari rumah kerana ini boleh mencemarkan maruah keluarga. Nabi SAW bersabda, dan janganlah meninggalkan mereka kecuali di dalam rumah. Jadi Nabi nasihatkan supaya wahjuruhunna itu berlaku dalam rumah. Kali ini kita dengar kan, biasa si suami dan isteri itu dah lama dah berpisah sebenarnya. Tidak rumah pun rumah lain-lain sebenarnya kan. Betapa lama. Itu pun dah kalaulah perempuan yang membawa diri tak bermaksud nusus itu. Yang kedua, tidak melakukan pengasingan secara terbuka di luar kamar tidur agar anak-anak atau pihak lain tidak mengetahui masalah suami isteri. Ini antara perkara-perkara yang perlu dijaga. Kalau boleh ini yang terbaik lah. Pengasingan yang apa orang panggil dicadangkan. Okay? Kalau berlaku wa'iyyazubillah, itu mengasingkan tapi masih lagi dalam bilik yang sama sebagai contohnya. Orang lain tak sedar maksudnya. Yang ketiga, suami tidak boleh meninggalkan rumah atau bilik tidurnya kerana pengasingan ini bertujuan untuk memberi peringatan kepada isteri. Jadi kita kena ingat bahawa langkah kedua, langkah pengasingan antara suami isteri adalah bersifat sementara sebenarnya. Jadi ianya adalah satu peringatan kepada isteri tentang kedudukan dan tanggungjawab suami dalam rumah tangga. Jadi benda ni sepatutnya disedari oleh isteri lah kan. Kalau lain sikit dia punya reaksi tu, dia kena tanya suami dia ada masalah apakah, kenapa kan. Jadi dengan cara itu suami dia pun meluahkan, dia tak puas hati gini dan sebagainya kan. Jadi perkara itu boleh diselesaikan. Janganlah sampai tingkat yang kedua ini. Tapi kalau dah terpaksa untuk ianya terjadi, maka ianya boleh dilakukan. Balik kepada pengalaman masing-masing kan. Kita pun ada yang dah ada berkahwin 20-30 tahun. Okay? Jadi orang panggil kalau makan garam dah lama kan, dah tahu dah. Okay? Sifat gerak-geri suami isteri ni kita dah boleh baca dah sebenarnya kan. Ustaz Singh ni pun dah lebih 20 tahun dah berkahwin ni.
Anak sudah besar panjang kan. Jadi kita tahulah tindak balas ketidak orang panggil. Ada kalau rasa tak puas hati pun dah boleh tahu dah. Boleh selesaikan tak? Ajak pergi makan kedai, minum sikit. Boleh selesai lah insyaAllah. Jika pengasingan ini tidak membawa perubahan maka suami boleh teruskan kepada tahap yang ketiga. Tahap yang seterusnya ni menyakitkan sikit aja, iaitu pukulan yang tidak menyakitkan sebagai didikan. Ingat, bukan pukulan yang selalu keluar sok baba tu kan, kena terajan, kena karate, habis muka cedera, itu cedera dan sebagainya hampir mati. La haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan pukulan orang panggil mengajar. Itu pukulan yang kurang ajar itu namanya kan. Jadi ini adalah langkah terakhir setelah nasihat dan pengasingan yang tidak memberikan hasil. Walaupun kelihatan keras, bunyinya keras lah. Wadribuhunna. Bunyi itu keras lah. Ambil rotan kau. Ada cara-caranya. Kita akan tunjukkan. Namun ia lebih ringan dibandingkan dengan perceraian yang boleh merosakkan keluarga. Kalaulah kita bandingkan perceraian yang mungkin boleh berlaku, jadi lebih baiklah tindakan yang ketiga tadi. Kelihatan walaupun kelihatan ianya lebih ganas sikitlah dalam bracket kan, tapi pukulan itu sebegini rupanya. Macam mana syarat-syarat memukul isteri? Dilakukan selepas tiada manfaat daripada nasihat dan pemulawan. Pengasingan tadi, nasihat nampak tak jalan, pengasingan pun tak jalan. Suami tidak boleh terus memukul isterinya pada peringkat awal proses disiplin, kerana tindakan ini merupakan penyalahgunaan hak serta kesilapan dalam prinsip pendidikan dan bimbingan. Macam kita ajar anak-anak jugalah kan, anak-anak kecil yang perlu bimbingan ni, kita nasihat tu pun banyak kali nasihat kan. Berbuih mulut kita katakan nasihatnya, nasihat juga. Tapi sampai satu tahap kita cubit telinga sikit, cubit mulut dan sebagainya kan. Mengajar, itulah sifatnya. Lebih-lebih lagi suami mungkin akan kehilangan isterinya jika wanita tersebut bersifat sensitif. Ada juga kan daripada ramai-ramai ni yang sensitif dia lebih. Tak boleh terpukul pun. Banyak hari nak boleh sembuh dan hanya memerlukan isyarat atau kata-kata lembut sebagai tergoda. Jadi kita tengoklah psikologinya. Suami ni sebenarnya kena ilmu dia sikit step di hadapan berbanding si isteri kan. Kita kata dah tadi qawwamuna 'alan nisa. Jadi kena belajar banyak sikit kan. Jadi guna kata-kata lembut pun kadang-kadang dah cukup dah. Yang kedua dilakukan wadribuhunna tadi, pukulan yang ringan, yang lembut tadi dilakukan apabila suami berkeyakinan bahawa tindakan tersebut membawa manfaat. Jadi kena tengoklah psikologinya, tengok keadaan. Tengok keadaan juga. Suami harus yakin bahawa pukulan yang diberikan akan memberikan kesan yang positif dalam bentuk taubat isteri dan kembalinya daripada sikap nusyuz. Jika suami tidak yakin akan manfaatnya, maka dia tidak boleh memukul. Tak boleh pukul kalau tak ada manfaat. Jadi kena pukul ni maksud kata kena sesuai jugalah. Sesuai juga pukulan yang sesuai dan juga masa dan juga situasi yang sesuai. Yang ketiga, tidak memukul pada bahagian muka atau anggota tubuh yang berbahaya. Tempat-tempat yang sensitif tak boleh pukul. Muka dah apalagi tak boleh pukul. Okay? Pukulan tidak boleh diberikan pada bahagian muka atau kawasan yang boleh mendatangkan mudarat serius seperti perut dan seumpamanya. Tempat-tempat yang sensitif tak boleh. Tempat-tempat yang biasa pukulan-pukulan manja tu boleh maksudnya. Tidak dilakukan dengan cara yang keras atau mencederakan. Tak boleh bersifat keras dan mencederakan. Ada ulama yang menyebut bahawa suami hanya boleh memukul dengan menggunakan siwak. Siwak, Allah Akbar kan, macam tak pukul dah pula. Manakala yang lain menyatakan bahawa ia boleh dilakukan dengan tongkat kecil yang panjangnya seperti lengan. Maksudnya pendek lah kan, bukan kata yang besar yang boleh bagi power tu. Dengan syarat tidak menyebabkan pendarahan atau patah tulang. Pendarahan, patah tulang tak boleh. Pukul sikit-sikit. Orang ajar tapi marah kita boleh lah kan. Dilakukan secara tertutup antara suami isteri sahaja. Ini bukan untuk diisytiharkan dalam IG ke apa, divideokan ke, ditularkan ke, itu semuanya menyalahi apa yang disebutkan oleh agama kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT. Okey. Jadi hukuman
Yang seterusnya ini adalah berbeza sikit lah. Ia boleh kalau nasihat pengasingan tempat tidur dan juga pukulan tadi berlaku antara suami dan isteri sahaja, tidak melibatkan pihak yang lain. Kalau semua ni antara suami isteri tak berjaya, kita barulah boleh memilih step yang terakhir, iaitu step di mana dilantik hakim pendamai dari kalangan ahli keluarga kedua-dua belah pihak. Okay? Secara zahirnya ayat yang kita bacakan menyatakan bahawa hakim yang dilantik harus dari kalangan ahli keluarga. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hakam tersebut hakim lah. Okay, maksudnya wakil. Okay, mereka yang dihormati lah. Kalaulah kita pilih orang yang tak dihormati oleh si suami mewakili seorang isteri, susah juga, tak boleh lah, tak boleh jalan lah kita kata kan. Begitu juga sebaliknya, kalaulah hakim, wakil bagi pihak suami ini memang musuh kepada si isterinya, macam mana kan, tak boleh jalan juga. Jadi kena orang yang akal fikiran mereka ini daripada kedua-dua belah pihak ini adalah yang baik, yang sederhana, yang boleh menjadi ada sifat pendamai, kita kata tadi. Sebab itu disebutkan sini melatih hakim pendamai. Okey, bukan ini bukan peperangan antara US Iran ni. Ini adalah perdamaian di antara suami dan isteri. Namun para ulama mentafsirkannya sebagai satu galakan. Jadi ulama tak mentakrifkan ataupun mentakwilkan hakaman min ahlihi, hakaman daripada hakim daripada keluarga, ahlihi maksudnya ahli lelaki, wa hakaman min ahliha, ahliha itu perempuan kan, dhamir itu balik kepada si keluarga perempuan. Jadi ulama tidak mentafsirkan bahawa semestinya, okay, mereka kata satu galakan, bukan kewajipan. Maksudnya ikhtiari, itu pilihan. Bukan semestinya keluarga, mesti daripada keluarga lelaki dan keluarga perempuan. Boleh mereka yang luar. Mereka berpendapat bahawa jika hakim, iaitu qadhi lah kalau kita hari ini, melantik individu luar sebagai hakim dalam kes tersebut, ia tetap sah. Boleh berlaku. Jadi ayat itu bukan ayat yang menetapkan secara wajib mesti daripada pihak lelaki dan mesti seorang lagi daripada pihak perempuan. Kadang-kadang kita mungkin berlaku dah isteri atau suami ni tidak ada mereka yang nak mewakili. Tak ada ahli keluarga misalnya. Dia daripada orang jauh. Ahli keluarga dia tak ada, macam mana nak buat? Okay? Jadi itu adalah, dia kata ini sebagai satu galakan sahaja, bukan semestinya wajib. Okay? Boleh sah juga. Ini dinyatakan oleh Al-Imam Al-Alusi dalam Ruh Al-Ma'ani, tafsir beliau. Okay? Keluarga lebih cenderung, kata Imam Al-Alusi mengatakan keluarga lebih cenderung untuk berusaha mencapai perdamaian kerana mereka lebih mengenali keadaan sebenar pasangan tersebut dan jiwa lebih tenang menerima keputusan mereka. Namun jika hakim luar dilantik, ia tetap sah. Jadi pandangan ini samalah dengan pandangan yang kita sebutkan tadi. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita hampir pada penghujung. Elok juga masa ada 7-8 minit lagi. Kita nak mengambil apakah pengajaran ad-durus wal ibar. Pengajaran-pengajaran dan ibrah-ibrah dari ayat-ayat yang kita bacakan, 2 ayat saja. Dan ayat ini sangat penting untuk difahami oleh kita ataupun mereka yang belum berkahwin sekalipun sebagai suatu panduan. Dalam kehidupan berumah tangga ini mesti ada give and take, beri dan ambil. Maksudnya ada tanggungjawab masing-masing. Dan kadang-kadang tidak boleh dielakkan daripada akan berlakunya perselisihan faham. Okay? Apalagi kalaulah berlaku itu wal'iyazubillah sampai tahap nusyuz, sampai tahap di mana seorang isteri ini keluar daripada norma yang sepatutnya, yang mentaati suami, mentaati Allah SWT dan mentaati suami ini, dia menjadi sifat yang bersifat kita panggil nusyuz tadi. Okay?
Jadi nusyuz ini walaupun tidak, kadang-kadang mungkin secara tidak sedar telah berlaku nusyuz antara suami dan isteri atau antara isteri terhadap suaminya, maka kita boleh mendamaikan keadaan tersebut dengan apa yang kita pelajari bersama-sama pada pagi ini. Jadi antara pengajarannya adalah yang pertama, Islam memberikan lelaki ini hak memimpin, hak kepimpinan dalam rumah tangga kerana kebolehannya dalam mengurus keluarga. Jadi mungkin ditimbulkan, kalau lelaki itu tak tahu mengurus macam mana, sebab itulah kita mensyaratkan di majlis-majlis agama Islam negeri-negeri ini, bahkan JAKIM sendiri mensyaratkan supaya diikuti paling kurang ialah kursus. Kursus, kena dulu kursus dulu, barulah boleh mengisi borang, barulah boleh berjabat tangan dengan Tok Qadhi ataupun Tok Imam untuk melafazkan ijab kabul itu. Sebab apa? Sebab lelaki kena faham bahawa pemimpin mereka adalah pemimpin dan mereka yang bertanggungjawab untuk mengemudi sebuah rumah tangga. Okay? Jadi supaya ia dapat diuruskan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, suami mempunyai hak untuk mendidik. Fa'izuhunna. Jadi pada pandangan Ustaz, benda ini perlu berlaku sentiasa. Nasihat menasihati antara suami dan isteri itu, isteri dengan suami, suami tak ada isteri, isteri tak ada suami, perlu sebenarnya berlaku sentiasa berlaku. Nah, kita belajar ni pun kita panggil belajar long life learning. Sehingga kita hidup ini daripada daripada sumber mana sekalipun yang baik itu mestilah menjadi sumber untuk kita mencari ilmu dan memanfaatkannya dalam kehidupan kita dan juga kehidupan ahli keluarga kita, apalagi kepada masyarakat pun sepatutnya kita spread, kita luaskan, sebar luaskan. Nah, itulah konsep kami lah. CJ pengajian Quran dan Sunnah itu konsepnya. Long life learning. Jadi itu yang kedua. Serta mengawal pergerakan isteri tadi dengan syarat tidak menzalimi. Jadi apa-apa step yang kita nak buat, step 1, 2, 3 antara suami isteri itu menasihati, pengasingan tempat tidur dan juga pukulan yang tidak menyakitkan itu perlulah dilakukan dengan keadaan sedar dan keadaan tanggungjawab. Yang ketiga, perlu difahami bahawa tanggungjawab isteri wajib taat kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kadang-kadang kita kena faham, ada juga tindakan suami ini terhadap isterinya supaya dia minta isterinya taat dalam perkara-perkara yang diharuskan. Disebutkan dalam hadis kan, jangan bawa seseorang yang tidak diingini atau direstui oleh suami ke dalam rumahnya. Kalau perkara ini dilakukan juga, maka ianya adalah satu perkara yang bertentangan. Walaupun Allah Ta'ala benarkan kita berbaik, ada kawan, kawan boleh masuk rumah awak, tapi awak kena minta izin suami. Itu. Jadi sifat taat. Isteri wajib taat kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ingat, itu je. Jadi kita kena fikir, perkara yang kita nak buat ini bertentangan dengan perintah Allah tak? Suami buat peraturan. Jadi kita kena imbal, tengok bahawa peraturan itu selagi ia tak bertentangan dengan syariat, maka kita kena taat sebagai seorang isteri lah. Yang seterusnya, yang keempat, pelantikan hakim, iaitu pendamai tadi. Diperlukan apabila segala usaha pendamaian yang 1, 2, 3 tadi telah gagal dilakukan, maka kita pergilah kepada pihak yang ketiga. Jadi kita carilah pihak ketiga ni sama ada daripada kalangan ahli keluarga, lelaki dan perempuan yang boleh laksanakannya, ataupun kalau tak cukup lagi, kita dah kena pergi kepada mahkamah syariah. Jadi di sana mahkamah syariah pun tidak terburu-buru datang aja suami isteri kata nak bercerai. Okey, dia tak nak mudahkan kerja dia. Padahal mudah aja kerja dia, okey boleh nak cerai. Okay, habis. Tapi bukan begitu. Islam tak macam tu, sebab hakim tadi pun faham. Dia mungkin tanya si suami ada dah nasihat ke, dah buat tu ke, dah buat ni ke, akan tanya. Itu adalah konsep dia.
bukan nak mencari ataupun memperbesarkan masalah, tetapi mencari kedamaian. Yang mungkin keadaan-keadaan tertentu sebenarnya mengambil masa. Dan masa yang diambil itu mungkin boleh digunakan pakai untuk reconcile dah, menyatukan balik suami isteri. Itu antara hikmahnya lah. Yang terakhir sekali, antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada pelajaran kita pada hari ini lah, hakim harus berusaha sedaya upaya untuk mendamaikan pasangan. Jadi hakim, qadhi ini mestilah memainkan peranan yang terbaik sebagai orang yang paling dapat melihat masalah itu daripada neraca yang adil untuk kedua-dua belah pihak, sama ada si suami ataupun si isteri. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya minta maaf kalau ada kekurangan yang berlaku di antara kita membicarakan tentang ayat ini. Okey. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua.